Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel EG Caster. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh tekan butang subscribe kat bawah. Okey, ini adalah video pertama untuk tahun 2026. Okey, kita running intro dulu. Okey sahabat, selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, video pertama untuk tahun 2026 macam biasalah kita akan imbau balik untuk tahun 2025 apa yang dah kita buat sebelum ni. Okey, untuk tahun 2025 saya punya video agak kurang sikit lah, disebabkan ada beberapa masalah lah. Pertama sekali saya dah pindah dekat Perak lah. Sebelum ni saya duduk dekat KL, Selangor. Bila start pindah dekat Perak dengan kemarau, dengan kemarau biasa saya akan turun di Bukit Merah lah. Kemarau panjang hampir 3 bulan, jadi kita nak buat video pun agak kurang. Lepas tu dengan orang kata kumpau tu biasalah, kumpau tu biasa. Lepas tu dengan kamera pun ada masalah sikit. Jadi video untuk tahun lepas agak kurang sikit. Jadi planning saya untuk tahun ni, kita akan try perbanyakkan juga video trik memancing. Tu memang kita akan buat lah. Mungkin saya akan buat sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Biasalah kita berkata pada bajet jugalah kita nak turun kan. Lepas tu saya akan buat juga video berkenaan dengan kata pembelajaran lah. Video kita buat fishing school. Macam sebelum ni kita dah ada buat sikit fishing school. Kita akan buat juga macam mana cara nak mancing toman. Cara banyak lah kita akan buat. Cara simpulan, ikatan, apa benda semua. Tu planning kita untuk tahun 2026. Lagi satu saya punya harapan, semoga tahun 2026 ni dapat capai 1,000 subscriber. Sekarang ni baru ada 100 lebih lah kalau tak silap. 100 lebih. Kalau korang tengok video pertama saya bermula YouTube ni, waktu korang boleh tengok yang saya mancing peacock bass. Tu adalah video pertama lah. Video pertama. Lepas tu video yang paling latest sekali tu mancing dekat Bukit Merah. Itu adalah video paling last, kalau kata penutup untuk tahun 2025. Ini untuk tahun 2026 ni kita belum tunggu lagi. Kita buat video intro dulu untuk tahun 2000. Jadi saya harap yang mana dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan agar anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah ni. Cukupkan 1,000 subscriber untuk tahun 2026. Jadi macam biasa, kalau untuk tahun-tahun sebelum-sebelum ni, sebab kita banyak video, jadi saya akan buat top 3 lah untuk video tahun yang sebelum ni. Jadi untuk tahun lepas tu video agak kurang. Jadi susah lah kita nak buat top 3 tu. Top 3 tu susah nak buat. Jadi kita buat video macam ni je lah. Kita borak-borak santai macam ni. Harap korang semua boleh support saya punya video, saya punya YouTube channel. Jadi kalau ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan, korang boleh tinggalkan saja di ruangan komen. InsyaAllah saya akan buat lebih banyak perbaikan lah kata untuk kita capai 1,000 subscriber. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi untuk next video. Saya harap untuk tahun 2026 ni saya punya planning semua besar video semua tu InsyaAllah akan tercapai lah. Kita punya trik mancing, punya video pembelajaran semua. Apa-apa video saya akan upload dalam YouTube channel ni. Kalau untuk video memancing tu memang kita akan buat sebulan sekali lah.
Sebulan sekali. Kata sebab video ni bukannya full time saya buat video. Kita pun ada kerja juga. Okey, jadi kalau ada masa free saya akan turun mancing. InsyaAllah lah. Tapi bagi saya lah, untuk tahun 2026 ni kita nak cukupkan video. Walaupun trip terkumpul pun kita akan buat jugalah, tak ada masalah, jangan risau biarlah orang kata video kumpul pun video kumpul lah. Janji. Yang paling penting sekali, contohlah kalau saya turun tu tak dapat ikan, okey, kita akan buat postmortem balik kenapa tak dapat ikan. Mungkin faktor air ke, faktor cuaca ke, sebab benda tu kita kena belajar semua. Tak dapat ikan dapat tak dapat tu lain kira, okey. Dapat ikan, alhamdulillah, itu rezeki. Sebab tu orang kata strike itu rezeki, kumpau itu pasti. Terbaca terbalik pula kan. Kumpau itu pasti, strike itu rezeki. Okey, kumpau itu biasa, strike itu luar biasa. Okey, rezeki hanya datang daripada Allah, kita hanya mampu mencuba. Okey, apapun, terima kasih kerana support. Jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Okey, jumpa lagi untuk next video. Mantap, geng.